Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Okey, video kali ni aku nak tukar player untuk kereta Myvi aku ni. Player lama dah tak tahu rupa apa. Dah gelap, dah keras. Yang pastinya tak boleh nak mainkan lagu lah player lama ni. Okey, sebelum aku meneruskan lagi video ni, pastikan korang dah tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat bawah video ni. Terima kasih yang sudi support video-video aku dari dulu sampai sekarang. Okey, jom aku tunjukkan sikit keadaan player aku yang sekarang ni. Okey, ini keadaan sekarang. Dia dah keras macam ni. Tekan-tekan pun tak ada function dah. Itu pun ada tulisan Android je. Kadang-kadang dia keluar macam ni, storage penuh. Ini pun keras, tak boleh nak buat apa. Aduh, geram pula hati aku. Tengok ni, keras. Masa pun kadang betul, kadang tak betul. Ikutkan tahun lepas lagi aku nak tukar, tapi rezeki masih tak ada lagi. Nak tak nak, tahun ni memang aku kena tukar player yang baru lah. Okey, korang dah tengok kan keadaan player aku macam mana sekarang ni. Tahun ni aku memang nekat untuk tukar player yang baru. Aku pun dah pilih dah player apa yang sesuai. Seperti yang mana korang tengok dekat dalam tajuk dan juga thumbnail video ni lah. Player tu lah yang aku akan tukar. Dan aku ada buat penambahan sikit. Aku nak pasang DSP dan juga reverse camera. Tanpa melengah masa lagi, jom kita pergi pasang player, DSP, kamera sekarang. Let's go! All you gotta do is just all you gotta do is just Ini player dia yang aku pilih, Mohawk MS500. Spek dia 6 RAM, 128GB storage, 4 quad core processor, ada built-in 360 sistem kamera. Saiz dia 10 inci. Paparan skrin QLED 1280-720 Full HD. Bluetooth 5.4. Ada sekali Bluetooth mic. USB ada 2, ada sekali slot untuk SIM card. Wi-Fi 6 dan Android 13. Player ni ada kipas. Support juga Apple CarPlay dan Android Auto. Yang ini DSP. Aku pilih Mohawk juga. Model terbaru MU46 DSP. DSP processor 6 channel. DSP amplifier 4 channel. DSP ni ada juga Bluetooth Boleh connect Bluetooth dekat DSP ni. push again. Reverse camera pun aku pilih brand daripada Mohawk juga. Model dekat kotak ni MS80. 2K. Waterproof, high sensitivity, night vision. Kamera ni boleh juga adjustable. Boleh ke kanan, ke kiri, atas bawah. Ikut suka hati lah. View dia pun cantik. Okay, Play Store ni lah, sama lah. Android Auto, Apple CarPlay semua boleh pakai. Apple CarPlay. Apple CarPlay. Ada dua, Apple dengan Android. Android pun boleh. Lepas tu ni dia punya kipas lah. Selalu on dia lah. Dia sejuk sikit. Ni 70 mai saya pun sudah ada masuk. You kalau mau link pun boleh. Oh, link. boleh lah. Boleh link. Wi-Fi dulu lah. Wi-Fi. Wi-Fi. Biasa you masuk sini Wi-Fi connect dia punya hotspot. Lepas tu YouTube. I'm a
Sebab dia RAM besar jadi dia banyak cepat lah jadi. cepat ha. 8 core yang ni. 8 core dia 6 GB RAM ya. Yeah, let's see how you do under pressure. Yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey, ain't no errors, baby. It's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them. You should try on it. Miss me with all that I'm. DSP aku ni letak dalam dashboard bawah ni. Space dia ngam-ngam je. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Lepas tu dia punya 4G dekat sini. Kalau korang nak masuk SIM card lah untuk player ni. Under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Yeah. Oh shit. They don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turn the field into a demolition. It was Ini rupa dia. I had premonition. I was training for Buka penutup dia ni, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick. I baru boleh masuk SIM card kat dalam ni lah. wrong and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town. I can show you. Kalau ada SIM card kat sini, tak payah lah nak gunakan hotspot daripada You know. handphone korang tu. Team do the Terus boleh guna internet. who created the game. Ready for. HD 1080. Oh ya juga. Lain kali kalau you mau masuk 360 pun boleh, dia pun boleh support yang ni. Dia tambah ke kena nanti yang ni pun kena tukar? Itu pun kena tukar. So Oh, you satu memang set mau eh? beli itu satu set 4 biji baru boleh mah. Oh, Dia baru boleh setting sekali. Yang ni jadi buka aja lah. Video dia tak ada video. ada satu. Video dia masuk bagi video. Video ah, belah kanan. Salah satu. Oh, ada. Kalau semua sudah setting, main video dia banyak sedap. Macam dekat itu Silima. Silima. Tengok dia punya gambar pun banyak HD mah. I'll give you $30 for all of it. Dari ya. Oh, you kacau. Ni sebab kamera kan? Dia jadi berhenti, kasih you tengok belakang, nanti you taruh balik T, dia jalan lagi. Ever since you put up that dumbass tower, I can't get a signal to watch my shows. I better see what happens to Alan Okay. this week. EMS ni model apa? CN MS Chinese New Year ke Raya punya? bukan raya mah, dia kira MS. Dia MS kira dia kuningnya lah. Oh. MS dia sama itu mah. Player pun MS mah. Player MS juga. MS. Kereta pun dah siap, payment pun dah bayar. Dah, jom balik. View masa aku reverse ni, waktu malam pun jelas dan terang. Side mirror kanan kiri tu jangan lupa toleh. Cermin tengah pun jangan lupa. Dan tak lupa juga, sebelum masuk simpang, bagilah signal awal dulu. Bila dah ada DSP ni, bunyi pun lagi padu lah. Lagi menyelah. Kalau tak ada DSP, bunyi pun okey. Cuma dia kurang sikit lah. Memuaskan hati ini. Memang aku recommend sangat kalau korang nak main audio ni, dapatkan sekali DSP. Setelah aku test beberapa hari, aku sangat berpuas hati lah dengan sistem audio aku yang sekarang ni. Yang sebelum ni sampai dah tak ada bunyi lah. Player yang lama pun dah sampai tak ada display lah. Macam tu je. Aku rasa aku tak ada apa lagi nak kongsi. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Sebelum aku akhiri video ni, pastikan korang dah tekan butang like, share, subscribe dan komen. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum. Bye. Kejap. Video belum habis lagi ni. Sikit lagi aku nak tunjuk. Bila start macam ni je,
akan dengar bunyi kipas. Korang boleh dengar ke tak boleh dengar? Ini adalah paparan utama dia macam ni. Ini jenis spek, ada model, ada RAM, storage, SoC tak tahu apa benda, resolution. Semua spek dia ada kat sini lah. Kalau nak tengok apps lain, boleh tekan dekat sini. Skrin ni pun laju je tekan. Slide. Untuk pergi home, tekan home. Yang ni. Ok, sekarang ni aku nak off engine. Pun masih ada dengar bunyi kipas. Cuba korang dengar ni. Kipas ni aku tak tahu lah bila dia akan berhenti. Rasa nak berhenti, dia akan berhenti lah. Ok, itu saja aku nak kongsi. Kipas pun dah berhenti. Tahu-tahu je aku nak habiskan video. Ok, bye. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Been down and I'ma get it right. Get on sight